sebelum kita jalan-jalan, kita kena sarapan dulu, okey? Kena makan roti, minum air. Ada keropok pula. Okey, sekarang kita orang dah sampai dekat hentian leluri. Bila masuk kampung Sungai Melayu ni, akan jumpa satu macam dorang punya R&R lah. So bila sampai, kena parking dekat sini. Dan dah parking kat sini, dorang akan bawa naik bagi. Naik bagi dan masuk kawasan dekat dalam dan baru buat payment semua. Okay, so sekarang kita dah naik bagi nak pergi ecotourism. Tengok tu ada restoran asam pedas, mesti sedap. Cuaca baik gila sebab tak panas, dia berangin, so memang good timing lah kita datang pagi. Tak panas lagi, macam redup-redup. Tak sabar, jom. Pilihan yang tepat kita orang datang pagi sebab cuaca best gila. Berangin. Sekarang kita nak pasang perangkap untuk ketam pintu. Okey, balik nanti kita tengok kita dapat ke tidak. Tidak hasil dia. Yes. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey. Ikut nasib, kalau bertuah dapat. Okey. Tangan abang. Okay, we go. Tak, lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, okay. So, ecotourism ni salah satu tarikan pelancong untuk tahun ni. Sebab tahun ni kan tahun melawat Johor. So, tahun melawat Johor 2026. So, ni salah satu tarikan pelancong. So, boleh datang sini and experience sendiri masuk dekat kawasan ni. Selalu kita tengok kawasan ni dekat dalam cerita Anaconda je kan. So sekarang kita boleh experience sendiri. Turah. Hai. Kita tengok. Ada ular. Kita dapat jumpa ular. Alhamdulillah rezeki kita dapat jumpa dia. Seram. Dia jauh berani lah, cuba kita dekat. Ketam, okey. Jom, let's go. Okey, tu kita punya umpan ketam tadi. So, sekarang kita nak tengok kita dapat tangkap ke tidak. Ada. Aduh, musuh. Tak ada. Ketam dah sorok sebab nak hujan. Okey, kita dah siap, dah settle. Kita balik dekat Jeti Kampung Sungai Melayu. Dah selesai, alhamdulillah. Hari ni kita orang nak datang makan dekat kafe kunjungan. Dia orang dulu buat catering tau. And dia nama Kantin JB, Family Wana punya business. Tak sabar nak try. Jom.
So ni antara dorang punya menu yang famous under kantin JB atau kunjungan. Ini dorang punya OG, nasi ambang. Sebab dulu dorang start daripada berniaga dekat pasar malam ke bazar Ramadan kalau I tak salah. Memang nasi ambang dorang famous. Orang beratur panjang sebab nasi ambang dorang. So ini memang favourite I. Hari ni kita nak jalan-jalan act tourist dekat JB. Jom pergi jalan Tan Hiok ni. Banyak kafe-kafe, kita orang nak food hunting. Kita orang nak tengok mural tu lukisan-lukisan yang artis lukis. Actually kalau korang datang sini kan, vibe dia macam korang jalan dekat Bandar Melaka. Dan dengan Penang kalau korang jalan-jalan tu kan, dekat apa kalau Melaka tu apa nama dia, Bandar Hilir tu kan, kawasan dia ni sebiji macam area Bandar Hilir. Dia buat konsep macam Baba Nyonya, is it? Lebih kurang lah konsep dia, macam banyak kafe-kafe kat Penang macam tu kan. And banyak kedai-kedai yang viral kat sini. Dekat sini pun memang tumpuan turis datang. Sebab dia punya konsep macam kau boleh jalan je pergi mana. Daripada sini kau jalan, tembus jalan sana, tembus jalan sini. So kawasan sini memang tourist attraction. Banyak bangunan-bangunan lama yang diorang tak runtuhkan. Diorang still maintain untuk dijadikan tarikan turis datang. Tengok dekat lorong-lorong kecil ni ada terlindung satu hidden gem, Pondok Pizzeria, kedai pizza. Jom kita try. Crispy yang lembut. Okay, kita orang dah settle playing tourist dekat JB. So hari ni kita orang dapat jumpa betul lah. Dapat jumpa banyak kedai baru yang kita orang selama ni tak tahu pun dia wujud. So bila jalan-jalan macam ni kita nampak lah banyak kedai. So korang yang tak pernah datang JB, jomlah try datang JB. Kita jalan-jalan, makan-makan. Okay? See you again in the next video. Bye-bye. Dua-dua dah kepenatan seharian daripada pagi sampailah ke petang buat aktiviti. Yang ni tidur dah tak lupa apa dah. Penat ya. Balik ni kita rehat, okay? Shit. Ni pun sama, tak cukup tidur. Balik ni kita rehat, okay? Okay, kita tidur sampai malam. Okay, habis.